Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat kita bertemu dalam edisi bulan Syawal. Ada perkara yang terlintas di benak fikiran saya, Ustaz. Di antaranya baru-baru ini saya terbaca di media sosial tentang pemberian duit raya. Saya saja maklum duit raya ni kalau saya fikirkan daripada awal saya kecil dulu, taklah semewah sekarang. Dulu saya masih ingat kalau dapat 10 sen duit raya tu atau 20 sen tu dah cukup mewah. Tapi bila kebelakangan ini, bila saya terbaca di media sosial tentang penerimaan seseorang tu hanya dapat $2, dia malah jadi bahan ejekan, bahan tumahan. Jadi apa pandangan Ustaz dalam hal demikian? Baik, Alhamdulillah, mungkin sekadar pandangan peribadilah. Kita bukan nak kata kita mewakili semua pendapat, tapi terima kasih Haji Tajwid Ustaz Khalil sebab mengundang di sini lah. Tapi hakikatnya pertama nak kena faham budaya memberi duit ni apa asal-asal dia. Dia bukan satu kewajipan, tapi dia cuma sekadar satu hadiah daripada orang sebagai menghargai orang yang datang ziarah ke rumah dia dan sebagainya. Dan kalau kita faham konsep hadiah ni pun bukan satu konsep yang ada request, satu konsep yang ada inquiry. Maknanya kalau kau datang rumah aku, kurang-kurangnya mesti hadiah sepotong kek, something like that. It's not like that, sebab nama dia pun hadiah, kan? Jadi kalau nak komen tentang proses, tentang pemberian duit raya, itu sendiri satu hadiah daripada orang untuk memberi. Bila hadiah tak adalah kita question berapa amount dia, kan? Tapi kalaulah question dia, concernnya will be journey kind of thing, ataupun tempat tu jauh, ataupun cakap dia mungkin tuan rumah ni tak berapa kenal dan kind of thing, ataupun kita tak kenal dia, kita kasih dia $. That one is based on orang tu punya inquiry dia lah, dia nak buat macam mana. Sebab kita tak boleh nak question orang punya hadiah. Tapi yalah, wallahi, cuma kalau nak kata tentang soal keikhlasan, itu seikhlas semampu yang dia boleh bagi. Dan tak bolehlah kita cakap asal $2, kenapa bukan $4, kenapa bukan $5, kan? Dan ada juga isu yang perlu kita fikirkan. Kesangkaan kita mungkin dia punya economic situation, kita pun tak tahu sama ada dia ni orang senang-senang ke, orang okey-okey ke, kita pun tak tahu. Tapi sebab untuk be demanding, or we call it sebagai demand lah, tak cukup lah ni, itu bukan satu kewajipan pun untuk diberi. Kalau dia tak kasih pun tak apa sebenarnya. Tapi tak tahu, wallahualam, pandangan peribadi mungkin soalan-soalan ni tak patut keluar pun, tak patut digembar-gemburkan pun, sebab basically is hadiah. So orang tak tanya hadiah kau berapa harga, kan? So itu pandangan peribadi saya lah, kita je dengan Ustaz Khalil. Allah, kalau mungkin membantu silakan, kalau mungkin pandangan tu ada pandangan yang lebih baik. Saya mungkin dari segi lensa perspektif yang menerima tu lah, kan? Bukan saya nak sokong, tapi kira mungkin daripada perspektif dia, $2 contohlah $2 ataupun $1, kan? Mungkin dia lihat $2 semua orang mampu. Untuk zaman sekarang dalam ekonomi yang kebiasaannya orang yang biasa bekerja, $2 tu mampu dikeluarkan. Tapi mungkin dia tak lihat daripada sudut yang lagi satu, yang bahawasanya $2 dia memang mampu. Mungkin orang yang si pemberi tu memang hadiah $2, tapi $2 tu berapa banyak perlu diberikan. Kalau dia bagi satu orang je, mungkin anak si fulan ni $2. Okey, $2 tu insya-Allah kita lihat okeylah kemampuan kebiasaan orang tu boleh $2. Tapi kalau lihat kalau dia nak bagi lebih-lebih, ada berapa banyak budak, 10 budak, $2 berapa $? $20. $20 pun dah mungkin ada setengah orang pun $20 tu mungkin itu cukup dia untuk dia menampung ataupun untuk sisa-sisa gaji dia yang habis, kan? Mungkin $20 tu nilai besar bagi dia dengan keluarga dia untuk dia nak sustain lagi berbaki beberapa hari untuk mungkin beli makan ke, susu, minum anak ke dan sebagainya lah, kan? Mungkin dia tak, saya lihat mungkin dia silap kat situ lah, mungkin dia tak terfikir panjang dalam hal tersebut. Kalau Ustaz, anda cuma cakap lah, kan, peribadi anda lah, pasal dapat ke tak dapat pun itu bukan satu kewajipan untuk diterima. Itu paling utama lah, kan? Sebab kalau dia dapat, itu hadiah, Alhamdulillah. Kalau dia tak dapat pun Alhamdulillah. Cuma you tak boleh measure jalan jurung $2, sebab $2 dia kasih tu bukan dia seorang, kan? Betul tak? Dia kasih orang lain. Dan we understand kebetulan hari raya kita tahun ni disulami dengan cabaran-cabaran kenyaan, kan? Minyak. Ada orang yang akan ada isu-isu financially yang kita pun tak pasti. Cuma taklah kita sewajarnya question orang punya keikhlasan. Tu tak boleh lah. Mungkin tu pandangan
Sajalah Ustaz. Pendapat saya seharusnya perkara menyoal ini kenapa $2 tak perlu berlaku. Betul. Ini pendapat saya. Kerana macam Ustaz katakan tadi, ini adalah kemampuan masing-masing. Yang menerima seharusnya bersyukur. Sikit pun syukur, banyak pun patut bersyukur. Sekarang kita letakkan diri kita pada tempat yang orang pemberi. Gimana rasanya kalau dia dengar tomahan seperti ini? Apa dia rasa? Dia sudah pasti rasa kecewa. Betul. Dalam masa dia nak meraihkan suasana berhari raya, tapi bila terima tomahan seperti ini, dia akan rasa amat kecewa. Betul. Inilah yang harus patut kita sebagai muslimin yang waras harus akur. Kemampuan masing-masing kita tak boleh ukur, semua mesti rata, tak boleh. Yang bab masalah saya datang daripada Jurong ke Pasir Ris sebagai contoh, saya rasa tak masuk akal kalau dia datang di satu rumah, selalunya dia akan ikut route. Betul. Lepas ni ke mana, baru ke ujung. Jadi ini tak semestinya jadi satu bahan untuk dipercakapkan. Saya nak ubah dari segi masih bab hari raya, tapi dalam keadaan menggunakan disposable utensil atau pakai piring pakai buang. Lebih-lebih lagi bagi kita yang nak menjamu orang-orang yang lebih tua lah, lebih lanjut usia. Katanya sebagai menggunakan alat-alat ini adalah tidak menghormati si pengunjung yang datang bertamu. Bagi saya ini adalah pandangan itu mungkin emosional, tapi pandangan saya yang mungkin rasional, yang saya dah separuh umur. Kekuatan tuan rumah itu berbagai. Betul. Ada yang sedia melayan gunakan pinggan mangkuk yang daripada Robinson, mungkin daripada Takashimaya yang mahal-mahal, pakai piring crystal glass. Yang ada mungkin setakat styrofoam. Apa pandangan Ustaz? Allah, kalau soalan yang begini dia berbalik kepada apa tujuan jemputan tu, kan? Macam tadi kita bincang pasal duit raya tu bukan tujuan ziarah. Kita berziarah tu tujuan asal. Betul. Duit raya is value added towards it. Kalau tak kasih pun tak apa. Sama juga orang menjamu makanan ni, dia nak menjamu, dia ni ada sedekah, nak kasih orang happy, datang ziarah mengingatkan silaturahim. Tapi isu-isu tentang kekuatan, barangan yang dipakai dan sebagainya, mungkin ada orang dia ada kelebihan yang tertentu, dia ada dia punya maid lah, boleh tolong cuci dan sebagainya. Ada orang ni niat dia besar, memang nak kasih hadiah, nak kasih makan orang, nak jemput orang datang, tapi kekuatan dia sekadar kekuatan masak, tapi tidak pada penyucian. So basically adab tertib ni pandangan macam mana budaya tu kembang. Kalau tanya peribadi, mungkin Haji Tajud pun lebih faham. Kalau dulu orang kalau boleh datang rumah tu jangan sampai balik tak buat apa-apa. Dia ada culture macam gitu kan. Maknanya sekurang-kurangnya mungkin keropok lah, mungkin apalah ringan-ringan dia kan. Tapi tak pernah ada question sebab mungkin keperluan zaman tu tak seramai macam keperluan sekarang. Zaman tu kalau kita ada 10 pinggan, cukuplah kasih 10 jiran tu. Datang balik kita 10 pinggan. Maknanya it can reuse. Cuma dengan perlahan demi perlahan budaya ni makin menghilang. So ada orang alternatif, pakai styrofoam, pakai apa. Tu tak menghambat penghormatan tuan rumah kepada yang dijemput. Pasal bagi saya jiwa besar tuan rumah tu dapat jemput kita, menjamu kita makan dengan effort yang dia masak tu bukan 1-2. Walaupun orang kata Ustaz dia tak masak lah, dia order je. Walaupun dia order, tapi effort dia, jiwa dia besar nak kasih. Itu yang kita hargai, bukan benda-benda petty kecil-kecil ni yang kita nak question lah. Wallah, itu mungkin pandangan peribadi. Tapi ada orang cakap Ustaz ini lebih kepada tertib dalam ziarah-menziarah. Tak, pasal tertib dia cara orang rumah layan tetamu, bukan pada pinggan-pinggan tu. Ada orang datang rumah mentang-mentang cakap buatlah macam rumah sini, dia betul-betul buat macam rumah dia. Itu masalah. Boleh timbul lagi satu isu mungkin saya utarakan buat macam rumah sendiri kan. Mungkin dalam pandangan Ustaz atau Haji Tajud lah, apakah anjuran ataupun kira cara yang terbaik, mungkin mengikut sunnah ke ataupun panduan Al-Quran ke, bagaimana mengunjungi rumah seseorang atau menziarahi rumah seseorang itu? Apakah tata caranya ataupun adabnya ataupun do's and don'ts, apa benda yang perlu dielakkan ataupun tak sepatutnya berlaku dalam rumah tu? Okay, kita minta kita je pandangan dulu. Ini pendapat saya, sebenarnya dalam bab menyantuni tetamu itu, si tetamu ni tahu yang kita datang bertandang, pertama sebagai adab, menjaga adab, kita harus jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, kerana
tak semua rumah yang kita kunjungi itu setaraf dengan apa yang kita ada. Kita kalau mau lihat dalam dari segi ibadat, biarlah kita pandang ke bawah, jangan pandang ke atas. Kalau kita pandang ke bawah, kita akan rasa kita selalunya masih lebih banyak kita perlu perbaiki. Dari apa yang tadi saya cuba masukkan, pandang jaga mata adalah mata ni jangan terlalu liar untuk lihat sekeliling apa yang ada di rumah, apa yang ada di dapur. Sambil kita berbual, tapi mata sering berpaling kepada keadaan sekeliling, perhiasan rumah. Kalau rumah tu mungkin yang lawa, ya betul. Tapi kalau mungkin yang terlalu yang sederhana yang sedia ada, itu yang harus kita jaga. Satu. Yang kedua, mulut kita jangan ubah perbualan dari apa yang ditanya. Sebagai contoh, Penting. dah umur dah berapa? Belum kahwin lagi. Apa pasal? Ada masalah kan? Ini yang bab-bab ni yang kadang-kadang selalu sensitif. Betul. Yang kadang-kadang orang sekarang kata mulut tak ada insurans. Betul. Ini yang kadang-kadang sebagai Islam patutnya kita menjaga. Kita datang rumah orang ziarah harus menjaga adab. Sensitivity, Jangan rosakkan rasa keakraban Baik tu itu. dah, baik tu. Ya betul. Yang ketiga, telinga ni. Kita sering dengar, bila yang dengar ni yang tak dibual, contoh macam saya berbual dengan Ustaz, tapi Ustaz Khairul cuba mendesak saya tanyakan yang lain. Jadi ini kerana yang nasi tambah, tokok tambah ni, ini yang kadang-kadang jadi masalah. Jadi kita sebaik-baiknya dalam hari baik bulan baik ini, kita jaga adab-adab kita. Kerana saya tahu Melayu ini penuh dengan adab, penuh dengan hormat, menghormati, penuh dengan tertib. Jadi kita harus jaga. Susah nak kita boleh. Wallahu alam. Kalau mungkin itu satu penambahan daripada Haji Tabib yang saya pun setuju sangat. Pasal pandangan-pandangan ini orang lebih pandang kepada ni tuan rumah masak apa? Siapa datang? Tetapi tertib dalaman tu. Ya betul. Sebagai seorang individu yang dijemput, kan? Kalau kita cakap ini orang jemput ni memang dia nak kasi kita makan je lah, kan? Tapi ada benda yang Nabi SAW bincang dalam satu hadis yang sangat menarik. Tapi ni macam kalau kita bincang ni macam agak kasar juga, tapi Nabi nak bilang stern dia punya own principle regarding this kind of people yang datang ke rumah, yang macam kadang-kadang datang dia sibuk-sibuk tengok bilik orang, dapur orang, kan? Ada satu hadis Nabi SAW yang sangat menarik, tapi dia muttafaqun alaih, cuma matan dia lebih kurang yang saya boleh kongsikan pada yang sedang lihat dan juga yang lain ni. Nabi kata sesiapa-siapa yang mengintai dalam rumah suatu kaum tanpa izin, Nabi kata apa? Maka halal baginya untuk mencongkil matanya. Mencongkil matanya. Nabi tegas tau. Nabi tegas. Maksudnya dalam arti kata yang saya faham ni, Nabi tegas bukan pasal perbuatan Nabi mencongkil mata, tapi Nabi tegas untuk menjaga privasinya tuan rumah. Betul. Betul. So kadang-kadang hadis ni nak kena faham apa latar belakang hadis tu. Macam ada banyak cerita macam Nabi pun pernah datang oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang lain. Datang Abu Hurairah ni sebenarnya cik makan, cerita dia. Dia nak cik makan orang ahli sufa, makanan tak ada, cukup-cukup makan. Kira ada hari ada makan, ada hari tak ada makan. Satu hari ni Abu Hurairah betul tak ada makan. Jadi datanglah, panjang cerita dia tapi dipendekkan, akhirnya dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia dengan lain dia kata dia cuma tanya soalan. Untung-untung niat dia kalau tanya soalan, tuan yang ditanya tu ajak dia makan rumah. Tapi dia tanya Abu Bakar tak ajak ke rumah. Tanya Umar tak ajak ke rumah. Sampai ke Rasulullah SAW, dia tak boleh bohong dengan Nabi. Kata, ya Rasul, sebenarnya aku lapar. Aku nak makan, aku dah 3 hari tak makan. Agak-agak kau boleh tak aku datang makan apa yang ada kat rumah kau? Jawab Rasul, Burairah, kat belakang rumah aku ni ada satu kambing kurus. Kau perahlah susu ni, ambillah datang ke sini. So Abu Hurairah dia fikir he was the only tamu yang datang. Nabi suruh dia pergi ambil susu tu, ambil. Dia dah siap tu, cawan tu kecil tak banyak. Kambing kurus, susu tak banyak. Lepas tu apa dia bilang dengan Abu Hurairah, kau jemput semua ahli sufah yang dekat masjid tu datang kat rumah aku. Dari satu orang di ramai orang. Jadi ramai. Jadi akhirnya Nabi Abu Hurairah fikir, ni tak dapat aku ni. Lepas tu dah tuanglah susu tu, Nabi kata, kau kasih yang lain, kau jangan minum dulu. Jadi fikiran Abu Hurairah, ini aku tak dapat langsung ni, kau pun tak dapat. Tapi sebab keberkatan Rasul, kan, cukup untuk semua minum dengan kenyang. Nak cerita kadang-kadang orang kerja jemput kita datang ni bukan pasal nak pamerkan masakan dia sedap, bukan pasal nak pamerkan aku ada kelebihan sekian-sekian, tidak. Tapi niat dia nak dapat keberkatan tamu yang hadir. Jadi tetamu-tetamu yang datang tu diorang ibarat pembawa rezeki. Jadi jagalah tertib, jagalah adab. Jangan macam seolah-olah mentang-mentang tu rumah kata buatlah rumah sendiri, dia betul-betul tu acara rumah sendiri. Ini yang kadang-kadang kita perlu pertimbangkan lah. Wallah alam, pandangan peribadi saya. Fadhal. Mungkin ada penambahan bagi penutup mungkin. Ni mungkin lagi satu perihal yang mungkin ramai orang
terlepas pandang ataupun tak ambil prihatin berkenaan apabila tahu kunjung-mengunjung rumah orang kan, ziarah. Tapi sebelum kita ziarah ataupun kita masuk rumah orang tu, pastinya kita berada di luar pintu rumah orang tersebut kan. Dalam Al-Quran pun Allah katakan mafhumnya yang bahawasanya apabila masuk rumah seseorang tu perlulah minta izin, dan dalam minta izin tu sebanyak 3 kali kan. Dulu sewaktu saya belajar, guru saya katakan ulama memberikan beberapa pendapat dan pandangan bahawasanya bukan sekadar minta izin 3 kali, itu satu. Tapi mungkin sekarang dalam isu sekarang rumah HDB BTO kan, tertutup, ada gate dan sebagainya, dan dalam rumah pun besar, dan bagaimana kalau bunyi loncengan tu tak ada kan, bagaimana kita nak buat ataupun nak katakan kita dah sampai Assalamualaikum, walaupun mungkin orang dalam tak dengar. Dan panduannya adalah perlu ikut seperti mana yang kita katakan tadi, bahawasanya minta izin 3 kali. Kalau suara tak didengari, perlu diketuk, dan ketukan itu pun main peranan. Jangan kuat-kuat ketukan sangat. jangan kuat sangat dan juga ketukan tu bukan macam biasa kita ketuk. Dia ada huruf dia lah. Huruf dia atau Sesuai. huruf yang sepatutnya adalah ketuk 3 kali. 1, 2, 3. Itu baru minta izin sekali, ataupun nak sahut lah, ketukan 3 kali. Itu yang pertama, dan mulai yang kedua dan ketiga jugalah. Dan juga posisi kita berada di luar rumah tu pun main peranan. Okay. Kan? Betul. Ini pun mungkin orang terlepas pandang lah. Kan? Mungkin kat dalam tu belum siap-siap, kita kat luar tak sampai, kita sampai. Di dalam rumah, tuan rumah pun macam terkejar-kejar nak siap-siap dan sebagainya. Dan mungkin separuh siap tu mungkin dia nak pasang kainnya atau nak lipat kainnya kan, ataupun tudung, mungkin separuh jalan pasal dah bergegas sangat, dia terbuka dan belum habis siap pun, dan kita mungkin ternampak separuh daripada aibnya. Yang sepatutnya adalah untuk kita berdiri sengit, macam sengit, Jangan terlalu berdepan. dan berdepan, jangan terlalu berdepan dengan pintu tu lah. Jadi bila buka pun kita belum nampak isi kat dalam tu, isi rumah tu, orang dia bagaimana, sekian lah. Itu pendapat peribadi saya juga lah. Wallahualam. Ya, dan sebagai anak, bagi ni macam anak-anak, Islam tu memang kaya dengan tertib dia. Dia bukan sekadar satu ilmu agama, tapi dia juga mementingkan akhlak, tertib yang banyak diajar Rasulullah SAW. Dan even dalam makan minum pun, Nabi ada satu hadis, siapa? Anas bin Malik. Ya gulam samillah kul bi yamini aku malik, yang mana Nabi sebutkan Anas bin Malik kata, bacalah bismillah, makanlah dengan kananmu, dan makanlah apa yang berdekatan denganmu. Kadang-kadang kita ni tak ikut tertib, makan yang tengah-tengah kita kau. Ini pun satu perkara yang mungkin tertib yang banyak yang Nabi tunjulkan, rather dan Nabi tunjulkan ilmu ni. Kalau kita lihat Rasulullah SAW ni banyak tunjulkan akhlak, adab, dan mungkin kita sebagai orang Islam ni nak perlu perhatikan bab tu jugalah. Bukan sekadar ilmunya, tapi mungkin etika, adab. Macam mana lah dalam khutbah-khutbah yang selalu kita dengar, macam banyak kata-kata orang yang banyak kata ulama ni, beradab dan berakhlak ni dua benda yang berbeza. Sebab adab ni orang boleh belajar untuk beradab, tapi akhlak orang nak kena hadir daripada jiwa. Itu sekadar. Betul Ustaz. Saya sokong buat sebagai penutup, biarlah kita beradab daripada banyak ilmu. Kerana adab ini lebih diutamakan daripada orang yang berilmu. Walaupun kita tahu tuan rumah ada di rumah, kita tidak ada hak nak Enforce. nak paksa biar tuan rumah buka, tak ada. Kau dia maknanya kita tidak diterima untuk berkunjung. Keluar, tinggalkan. Wallahu alam. Itu saja yang saya dapat kita dapat kongsikan secara ringkas. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Sekian. Terima kasih Ustaz. Sama.